Assalamualaikum semua. Hari ni aku nak buat video yang pertama aku. Video yang pertama untuk YouTube channel aku, YouTube channel Teacher Sensei. Jadi inilah video pertama perjalanan kita orang balik ke Rumah Panjang dari Sibujaya. Jadi harap korang enjoy lah video ni. Kita tengok macam mana perjalanan aku daripada Sibujaya nak balik ke Rumah Panjang dekat Song. Okey, jom kita layan. So barang. Kau tengok petai. Petai ni aku beli dekat sekolah tadi. Murah. Belilah bawa balik Rumah Panjang sebab mak mentua aku dia suka makan petai. So kita bawa balik petai. Ni satu lagi. Nak tahu ni buah apa? Ni bukan buah, inilah terung. Buah terung iban. Kat sini orang panggil dia terung iban. Kalau macam kita dekat Semenanjung sana kan, kita pakai terung Cina kan, terung Cina ataupun terung telunjuk tu. Yang kat sini dekat Sarawak, ini famous lah terung ni, terung iban. Ni bini aku beli dekat sekolah tadi murah, so beli lah. Terung iban ni dia special sebab dia rasa masam. Dia macam, bukan macam terung biasa tu, dia rasa dia masam. Jadi sedap lah, campur lauk apa semua kan. Susun dua barang. Nanti kau nak masuk barang anak-anak lagi semua, banyak. Ni baju anak-anak aku. Kita orang pergi balik Rumah Panjang ni sampai Ahad. Ahad balik sini lah sebab hari Senin kan sekolah kan. Ni yang tinggal pancing aku. Pancing tak boleh tinggal, mesti kena bawa. Okey. Ni satu lagi. Setiap kali kita orang balik Rumah Panjang, benda yang aku akan beli ialah lauk basah. Lauk basah macam ayam, daging tu, ikan yang frozen lah. Beli balik Rumah Panjang. Bukan tak boleh beli dekat sana, tapi dekat sana harga dia mahal sikit lah. Jadi kalau dekat Sibujaya ni harga dia murah sikit. Jadi aku beli lah. Jadi saya siap bawa balik kan. Lauk untuk 3 hari 3 hari 2 malam kan. Siap. Okey, siap. Lagi kita balik Rumah Panjang. Aku nak ambil anak-anak aku kejap. Jadi korang enjoy lah tengok perjalanan aku daripada Sibujaya sampailah ke Rumah Panjang untuk aku dekat Song Sarawak. Jom. Kak Pia nak pergi mana? Kak Pia nak pergi mana? Nak pergi mana? Ikut mak pergi mana? Pergi mana? Tak pergi makan, balik mana? Tak pergi makan. Pergi balik Song. Balik Song. Sebelum kita orang balik Song, singgah kejap pergi makan. Makan dulu dekat Sibujaya. Lapar tak? Abang lapar tak? Mestilah lapar. Makan lapar tak? Kita orang singgah makan dekat Popular Food Court dekat Sibujaya. Alas perut dulu. Lepas ni lepas makan baru kita gerak balik Song. Okey, sekarang kita dah sampai dekat Song, Pasar Song, Sarawak. Dah sampai. Dah sampai betul di sana Minaki. Sampai dah. Kita dah sampai mana kan? Song. Balik Song nak jumpa siapa? Ini dengan Adi. Saya Iman, ni Adif. Seorang lagi dengan mak saudara. Kita mak saudara sana. Yang tidur ni Wawa. Kita dah sampai dekat Song. Pasar Song. Pasar Song Sarawak. Petang-petang ni dah kurang dah orang, tak ramai orang dah. Jadi kalau nak ramai waktu pagi baru ramai orang. Ni dia punya pasar dia. Ni pekan kecil lah. Dia jual-jual, ada kedai runcit semua dekat sini. Ada sungai. Itu sungai Petang. Pasar Song ni dia bersebelahan dengan Sungai Rajang ataupun Batang Rajang. Tu depan tu sungai dia. Dia deras kan?
Oh, tinggal. Kakak, sini deh kakak ya. Hah? Adik, Awah. Kini dia Awah lagi mana? Okay, sekarang kita nak balik rumah panjang. Okay, ni dah ready nak balik rumah panjang. Okay, depan ni sungai. Ni dah berangkut barang. Kita kena cepat sebab nampak ujung sana dah gelap nak hujan. So kita kena cepat lah. Kena cepat, takut hari hujan. Nyatai mak buat. Panggil apa yang? Tahu. Oh, ada tai anjing. Okey. Untuk makluman korang, setiap kali nak balik rumah panjang memang kena naik perahu. Ni lah perahu dia. Naik perahu panjang. Jadi untuk balik rumah panjang kena naik perahu ni dalam 15 ke 20 minit untuk balik rumah panjang. Ke hilir lah. Kalau sana hulu sungai. Ni hilir. Kita akan naik perahu tu lah nanti. Itulah perahu kita naik nanti. Balik rumah panjang. Rumah panjang. Inilah rumah saya di Iban. Jadi saya ni nak balik rumah mentua lah ni. Kita nak balik rumah panjang. Jom. Kita naik perahu, jom. Diorang ni dah biasa dah naik perahu. Dari kecil dah naik perahu. Kakak, ni kakak. Kakak. Alah kakak, tunjuklah muka sikit. Kita bersusun dulu, susunan perahu. Nampak anak aku yang seorang tu? Anak aku ni dah biasa naik perahu. Tengok selamba ni. Yat, bangang. Hai. Orang dah biasa. Barang naik kereta balik rumah. Kita naik perahu. Inilah perahu dia. Ini kita panggil, kalau kat Sarawak kita panggil dia perahu panjang. Atau dalam bahasa Iban kita panggil perahu panjang. Bagi. Barang udah mayu dia. Mata telur. Udah putus tali. Gimana bang? Boleh tak berapa tahun lagi naik perahu. Pegang. Okey, berjaya. Bye kakak. Bye. Timbang dia. Ni orang yang duduk depan ni kita panggil apa ni? Dekat sini orang yang pandai bawa perahu ni biasalah. Orang kena bawa driver. Yang duduk depan sekali ni kita panggil orang yang jaga depan ketemu lah. Nah. Okay, sekarang kita akan menyeberangi Sungai Batarajang. Besar sungai ni. Dari perahu panjang, kat sana dah ada hujan.
bila balik rumah panjang ni lah dia naik perahu. Tu driver dekat belakang. Hai. Hari dah hujan. Jadi kita orang kena balik cepat sikit sebelum hujan turun. Nampak tu atas sudah gelap kan. Kena balik awal sikit lah. Sebab ada bawa budak-budak, takut takut basah ni kan. Dia kena naik perahu ni dalam lebih kurang berapa minit kan? 15 lah. 10 ke 15 minit masuk ke dalam sungai. Lepas tu baru sampai dekat rumah panjang. Jadi inilah dia pengangkutan dia. Budak-budak, anak-anak aku semua dah biasa dah naik perahu panjang. Belakang ni bini aku memang tak payah cakap lah, dia memang orang rumah panjang. Yang dia abangnya kakak ye kakak. Inilah Sungai Batang Rajang, sungai yang paling besar dan paling panjang dekat Malaysia kalau tak salah. Panjanglah sungai ni, sungai memang besar. Dekat sana tu dah nak hujan. Nampak tu? Langit dah gelap, dah hujan, jadi kena cepat-cepat balik. Okay, sekarang ni dekat seberang sana tu, cuba korang tengok video ni. Seberang sana tu ialah Kem Balak. Kem Balak ni maksudnya dekat sawah ni banyak Kem Balak. Jadi dekat situ lah tempat dia orang kumpulkan kayu-kayu balak untuk sebelum dijual. Tu dia kayu balak dia. Okay, tu Kem Balak. Kat sini memang banyak Kem Balak. Okay, sekarang ni kita dah nak sampai dekat jalan masuk Sungai Rumah Panjang lah. Dah sampai dekat Nanga. Nanga ni orang Sarawak panggil, maksud dia muara lah, Iman panggil Nanga. Okay, kita dah nak sampai dekat sungai kecil tu lah. Sungai kecil dah masuk ke Rumah Panjang. Sebelah ni pun camp juga, camp balak juga. Ni camp balak. Tengok dekat depan tu kat depan sana tu ada kapal. Tengok tu ada kapal lalu. Kapal guys. Kapal lalu. Tu kapal dia. Okay, sekarang ni kita dah masuk dekat sungai kecil. Inilah sungai dia yang nak pergi ke Rumah Panjang. Yang ni tadi Batang Rajang. Yang ni kita orang panggil dia Sungai Iran. Sungai Iran. Okay, sekarang ni kita dah masuk lah. Kita dah masuk dekat Sungai Iran. Sekarang ni tengok lah. Ada orang tengah tengok pukat, tengah mancing. Okay, sekarang ni kita on the way nak masuk ke Rumah Panjang. Perjalanan masuk ke Rumah Panjang. Kat sini korang boleh tengok ada banyak pokok dabai. Pokok dabai. Ni yang putih-putih ni pokok dabai. Mana pokok dabai? Daerah Song ni memang terkenal dengan buah dabai lah. Tu ada rumah orang. Jadi sekarang ni kita masuk sungai kecil untuk pergi ke Rumah Panjang. Okay, sekarang kita dah masuk dekat sungai kecil. Sungai kecil ni ambil masa dalam 10 minit lah. 10 minit untuk sampai dekat Rumah Panjang mentua aku dekat sana. Okay, sebelah ni Rumah Panjang. Sebelah ni ialah Rumah Panjang. Ni Rumah Panjang. Dekat situ Rumah Panjang Okay, ni Rumah Panjang.
Rumah apa ni yang kita panggil? Rumah siapa nama? Ni nama rumah ni rumah Bantin. Dekat Sarawak ni rumah diberi nama mengikut ketua kampung dia ataupun tuai rumah dia lah. Jadi nama ketua kampung dia Bantin, tuai rumah dia Bantin. Jadi nama rumah ni jadi rumah Bantin. Ada pokok dabai. Nampak pokok dabai? Wah, banyak buah pokok dabai. Itulah pokok dabai. Pokok dabai. Banyak buah, lebat buah Tak lama lagi hujung tahun ni memang banyaklah buah dabai. Tu pokok dabai. Tu pokok dabai. Naik perahu, kalau korang bawa perahu, dia kena tahu law undang-undang dia sebelah mana, kiri ke, sebelah kanan ke. Jadi tak boleh sembarang-sembarang lah. Jangan ingat kau boleh bawa perahu, kau boleh suka hati kau, tak boleh. Sebab dekat sini ramai orang. Jadi kenalah kena tahu undang-undang sewaktu naik perahu. Tak boleh sembarang-sembarang lah. Kalau bawa perahu tak tahu law, nanti boleh orang kata boleh kemalangan lah, boleh berlanggar antara perahu. Okey, dekat depan ni lubuk. Dekat sini lah aku selalu mancing dapat ikan baung. Ni dapat lubuk Di Selekor ni dekat sini lubuk ni banyak ikan. Buaya pun ada ni orang cakap. Okey. Dekat dalam ni ada rumah panjang, ada rumah orang. Kita dah nak sampai. Dah nak sampai dekat rumah panjang. Okey, sudah sampai. Dah sampai. Inilah rumah panjang. Rumah panjang mertua aku dekat Song, Sarawak. Sungai Dangairan, Sarawak. Song. Inilah rumah panjang dia. Ni yang pendek ada lagi dekat belakang rumah panjang. Ni dia sambung sebab dia tak cukup rendah. Jadi dia pendek sikit lah kat bahagian depan. Okay, kita dah sampai. Ni rumah panjang dia. Kita dah sampai. Ni abang ipar aku depan ni. Bang, say hi lo. Hello. Hello. Ni orang legend ni. Sampai dekat ni. Itu gerobak. Ni orang legend Song ni. Abang ipar aku. Ni lah dia rumah panjang. Oi, 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 oi. Dah sampai. Selamat datang. Okey. Kakak. Kakak. Oh. Apa? Hai. Adik hai. Adik pula hai. Okey, dah sampai. Kita ikat perahu dulu. Hai. Hai kakak. Wah, nak tak buat hai. Hai kakak. Okey, jom turun dari perahu. Oh. Ni pun perlukan skill. Turun dari perahu. Dah sampai. Apa nama rumah ni bang? Rumah panjang ni, rumah panjang dia. Rumah Jambar Sungai Iransong. Rumah Jambar dengan Iransong dengan Santu. Cepat naik semua. Bangah, hati-hati. Puai. Naik lu nanti Abi angkat barang. Tolong angkat barang. Bangah tolong bawa ni. Kencing Abi. Fishing. Jimat lah. Where it going? Ni bang, tu bayar dah bang.
Baik dah dua tok. Jimat lah. Jimat pedak tali perawaknya. Tapung. Hai. Hai, sudah sampai. Sudah sampai. Abang Kana angkut barang. Ambil barang. Bu, bagi top bu. Kat sini lah tempat parking perahu. Air sungai tak dalam sekarang ni. Cetek. Banyaklah perahu dekat sini. Motor tu lah lagi. Air sungai cetek sekarang ni. Okey, dah sampai. Sekarang ni kita masuk ke rumah panjang. Aduh. Dah sampai. Inilah rumah panjang. Rumah Panjai. Iban panggil rumah Panjai. Dah bisa layan dah? Inilah jalan nak masuk rumah mertua aku. Masuk dalam, jom. Hai Dai. Hai Dai. Lawa lah dah bisa lain. Kuat lain ha? Umbah ya ni? Okey. Dah sampai. Kau mak kau? Ni mak aku, mak mertua aku. Inilah rumah kita orang, bilik kita orang. Dah sampai. Okey. Adik. Hai. Sampai. Okey, tak barang tu. Okey, belakang rumah mertua aku ni, rumah kakak ipar aku. Tak jauh je, belakang rumah je. Ni rumah kakak ipar aku. Ni owner dia. Ini Kelin. Hai, ini Kelin. Ni anak bujang, ini Kelin. Okey, sekarang kita pergi Ruai. Ruai ni orang panggil macam ruang tamu lah. Tu Ruai lebih tu. Ni Ruai rumah panjang. Ni owner rumah. Tu Ruai aku tu. Ruai ni maksudnya ruang tamu dia lah. Kuat lain Kelin. Oh, pamam dah bisik lain. Pedak ah. Ni ah. Oh, dah bisik lain. Ni abang ipar saya. Saya penarik bukut dia. Ya. Abang ipar saya sekarang ni dia tengah ready untuk memanggang. Sebab petang ni kita orang ada program. Jadi dah siap sedia lah untuk memanggang. Tu tong drum. Nampak panggang nanti lah ayam ke ikan ke. Nak buat ya? Utai kita ni boleh berdiri. Udah start tau. Dah start merakam. Okey, hari ni petang ni kita ada satu aktiviti ataupun orang panggil adat Iban. Macam mana? Okey, petang ni kita nak buat satu aktiviti apa? Iban panggil apa? Berdarak. Berdarak tu dalam bahasa Melayu lebih kurang macam doa selamat lah. Minta doa selamat lah. Maksudnya tu minta semua perkara yang dikerjakan mujur, berjaya. Inilah orang yang kita nak kita raikan petang ni. Kelin. Jadi kakak Kelin ni dia dah dapat tawaran jadi cikgu. Cikgu dekat Song. Oi. Okey, kejap. Pakaikan baju budak. Ni daun Iban panggil ni daun apa? Daun sabung. Daun ni dia tumbuh liar ni. Sarawak je ada. Sarawak je ada. Semenanjung tak ada. Ni pun tak ada ni. Apa tu? Tu terung Iban tadi dah ada lah dalam video. Ancing, tunjuk sikit daun sabung. Daun sabung. Inilah daun sabung.
Daun sabong. Atau rumput pada Posi apa? Okey. Pansuh ikan guys. Pansuh ikan. Okey, untuk pengetahuan korang, masyarakat Iban ni dia terkenal dengan benda ni. Pansuh, masakan dalam buluh. Iban panggil pansuh. Kalau kita sana kat Semenanjung kita panggil masak dalam buluh lah. Okay, ini kita punya tukang pansuh. Pansuh apa ni bang? Pansuh ikan. Dalam ni pansuh ikan. Ikan nama dalamnya? Ikan punya kata nama ikan dia. Ikan semah. Ikan semah. Ikan sungai lah. Ikan sungai lah. Dalam tu ikan sungai campur-campur. Ikan kulung. Ikan kulung. Ikan dia. Macam ikan kelah lah, ikan pesisir. Anak tengah orang Iban panggil, tapi kalau kita sana panggil ikan kelah lah. Ini ruas buluh. Untuk orang yang tak pernah makan masakan dalam buluh, memang kena cuba. Dia wangi wangi daripada buluh dia tu. Kena pusing-pusingkan. Kalau tak pusingkan nanti dia hangus dan buluh tu bocor, jadi tak sedap lah pansuh dia. Sebab tu kena jaga dia elok lah. Ayam dah masak. Ayam tu jangan. Ayam samboi. Ayam samboi. Ayam ni dah diperap dengan samboi, sebab tu warna merah. Jangan risau, ini semua halal. Ini semua halal, jangan risau. Dah masak dah ayam ni. Kalau dalam bahasa Iban dia panggil mansau. Dah masak. Oh, ni special lagi. Okey, ni belum masak lagi. Ini on the way masak. Ada ikan sungai. Ni kalau dekat Sarawak sini dia tak panggil sini kepak ayam. Sarawak panggil sayap manuk. Bukan Sarawak lah, orang Iban. Orang Iban panggil ni sayap manuk. Kalau kita dekat Semenanjung orang panggil kepak ayam. Inilah tukang panggang. Anak buah aku. Abang Sanggal. Masak. Tak masak. Petang ni kita ada event rami-rami makan-makan. Sedap ni. Okey, sekarang ni pukul 6-8 minit. Tapi dekat Sarawak ni pukul 6 memang dah gelap lah. Kalau kita dekat Semenanjung pukul 7.30 tu masih orang main bola lagi kan. Tapi kalau kat Sarawak ni pukul 6 dah gelap lah. 6.30 nanti memang gelap. Jadi rumah mentua aku ni tepi sungai. Inilah sungai dia. Dan dekat atas ni rumah panjang kita orang lah. Rumah panjang mentua aku. Okey. Yang ini rumah jamban nak nyantau ni rumah atas tu. Yang dekat atas sana tu. Yang ini rumah mentua aku. Yang ke atas sana rumah satu lagi lah. Rumah panjang satu lagi. Okey, macam itulah tadi cerita perjalanan aku dari Sipujaya balik ke Rumah Panjang. Okey, jadi untuk makluman korang yang tak tahu, aku orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan, berasal dari Negeri Sembilan, bekerja dekat Sarawak. Lepas tu berjodoh dengan orang Iban Sarawak. Jadi bini aku ni orang Iban. Jadi Iban dia dah masuk Islam lah, dah convert. Jadi video-video yang aku akan kongsikan lepas ni ialah macam mana live aku dengan family aku, dengan anak-anak aku, terutamanya bergaul dengan masyarakat sini ataupun keluarga sebelah mentua aku. Mereka ni berbangsa Iban. Jadi aku akan kongsikan lah video-video, ataupun kalau korang berminat nak tahu macam mana cara makan, macam mana cara nak solat ke dan sebagainya, korang bolehlah komen dekat video ni. Nanti aku akan buat lagi video yang lebih banyak lah untuk konten-konten. Jadi supaya orang luar boleh tahu macam mana live-nya bila orang Semenanjung macam aku ni duduk dekat Sarawak, kahwin pula dengan orang Iban, dan ada keluarga mentua yang macam ni lah. Ada rumah panjang, balik rumah panjang. Memang ramai orang akan persoalkan, boleh ke kita ni yang Islam ni bergaul dengan orang non Muslim, maksudnya benda tu boleh, tak ada masalah. Sebab dalam Islam pun memang dia dah ajar cara tu.
Jadi untuk next video, aku buat video malam ni ada satu majlis lah, majlis ataupun dipanggil adat orang Iban dekat sini. Dia akan buat satu majlis untuk dipanggil sebagai berdarak. Nanti kita aku update video untuk program malam ni. Jangan lupa komen, subscribe, share dan juga like. Jumpa lagi. Assalamualaikum.